Batu ni pernah viral satu masa dulu sebab bentuk dia betul-betul tak masuk akal bila fikir. Ramai yang mendakwa batu ni adalah artifak purba yang membuktikan teknologi zaman dulu mampu melembutkan batu. Ada juga yang percaya ia merupakan bukti kewujudan gergasi yang mampu memicit batu seperti memicit roti. Tapi betul ke semua tu? Sebenarnya, apa yang korang tengok ni ialah hasil seni luar biasa karya seorang artis dari Sepanyol, Jose Manuel Castro Lopez. Beliau terkenal dengan kepakarannya mengukir batu keras seperti granit sehingga kelihatan lembut dan berlipat seperti kain. Menariknya, beliau tidak menggunakan haba atau bahan kimia. Semuanya dihasilkan melalui teknik ukiran tangan yang sangat teliti sehingga mampu mengelirukan mata manusia. Jadi, lepas ni kalau korang ternampak video yang mendakwa ia teknologi makhluk asing atau misteri purba, jangan terus percaya pula. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.